Eh, Kau ni. kau ni punya banyak tempat sini kau lagi tak jumpa, bro. Tak apalah, macam ni lah bro, aku nak cepat. Tadi aku ada mesyuarat dengan pengurusan pihak atasan. Diorang cakap rating kita makin menurun. Kalau berterusan macam ni, diorang nak hentikan rancangan kita. Serius lah? Serius bro. Tapi bukan salah aku, diorang yang nak aku buat segmen cinta kan? Aku buat je lah, kau ingat aku suka sangat ke segmen tu? Tak apalah bro, macam ni lah bro. Apa kata, malam ni juga kau tukar segmen kita jadi segmen seram. Kau ceritalah cerita seram ke apa kan. Aku seriau lah kat sini bro, meremang aku Daniel. Malam ni Aku mana tahu buat benda lah tu. tak apalah bro, risau lah aku. Okey, selamat malam. Siapa di talian? Hello? Cik? Cik walau siapa pun cik, apa pun cik buat, saya nak ucapkan selamat datang ke slot Remang Malam. Mungkin cik ada cerita seram yang cik nak kongsikan dengan kami? Benda ni berlaku 3 tahun lalu. Sayang, surprise! Happy anniversary. Suka tak? Ni kenapa tercakap kat situ? Pergilah ambil beg. Cantiknya. Cepatlah sayang. Sayang, cepatlah. You suka tak? Jom. Macam-macam I plan untuk kita. Cantik kan? Cantik kan sayang tempat ni? I sukalah. Besarnya. Sayang, jom tengok atas, jom. Sayang, besarnya tempat ni. Sayang, cantik kat dalam ni. Sayang? 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 Lah, sayang. Kenapa tak masuk? I tunggu kat atas tadi tau. Sayang, kenapa you pilih tempat ni? I tak duduk sini. Kita pergi tempat lain. Kenapa pula? I dah nampak you simpan gambar villa ni dulu. You cakap ni tempat paling tak you lupa. Jadi I pun... Tak. Sekarang ni you buat decision. You tak tanya I langsung. I minta maaf. I tak ada niat pun nak buat you marah. I cuma nak surprisekan you je. I selalu hampakan you. Kan? Taklah rasa I ni isteri yang gagal. Nak buat anniversary kita pun I gagal. Sayang, I bukan marahkan you. I minta maaf ya. I tahu you dah plan macam-macam untuk hari ni. I'm sorry. Kita stay sini ya? Betul ni?
Sayang, thank you so much. I janji ini ulang tahun perkahwinan kita, you takkan lupa. Percaya je kat I. Sayang, you masak semua ni? Yalah. I masak special for you. Kenapa tak percaya? Mestilah percaya. Wife I semua benda boleh buat. I tahu bukan mudah untuk bersama dengan I selama 2 tahun. Thank you sebab you tahan dengan perangai I selama ni. Sama-sama. I cuma nak you open sikit dengan I. I tahu banyak benda yang tak cerita kat I. Tapi tak apa, slow-slow. I harap satu hari nanti you boleh borak apa saja dengan I. InsyaAllah. Tutup mata. Tutup mata untuk apa? Cepatlah. Tutup mata, tanda tangan. Okey. Sekejap. Ama? Sayang? You kenapa? Nah, kenapa buka mata? Kan I cakap tutup mata. Tak apalah. Kalau you dah buka mata, nah. Hadiah you. Apa ni? Tengoklah. You mengandung? Yes. Serius lah? Yeah. Surprise. Betul ke ni? Betul lah. Nanti dia ayah dah. Alhamdulillah. Makanlah. Dia simpan Pastilah kenangan kita. Dah okey tak ni? Okey.